Menerusi perkongsian Datin Sri Syahida di laman TikTok miliknya, Datin Sri Syahida ada berkongsi beberapa buah rakaman video ketika berada di Tanah Suci bersama suami dan anak-anaknya. Dalam rakaman itu, suaminya, Datuk Seri Alif Shukri, ada berkongsi rakaman suasana bilik penginapan mereka sekeluarga. Tidak ketinggalan juga rakaman video gelagat anak-anak mereka. Datin Sri Syahida juga turut menceritakan kisah Gunung Jabal Ar-Rahmah kepada anak sulungnya, Amar Ahyan. Malah, Amar Ahyan juga sempat berkongsi rakaman video mencuit hati apabila ayahnya dihalau oleh peniaga gara-gara minta tawar harga. Ini perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Kita buat tour, kita pergi bilik dekat Mekah Mukarramah bersama keluarga kita. Happy tak? Happy. Sekejap kita tengok, jom. Kita ada 2 bilik. Tapi yang kita kita nak tengok. Speaker Kaabah. Mana Kaabah? Kali pandangan dia. Okey, yang ini bilik kita orang. So yang ini Bilik anak-anak. Anak-anak. Bilik. Yang keluarga resmi yang paling best adalah facing. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al Lucia. Bila buka je tingkap, kita nampak Kaabah dekat situ. Yes. Okey. Jadi pagi, siang, malam, bila-bila masa je kita boleh nampak. Kadang-kadang kan benda ni pun kadang-kadang nak mengaji pun pandang Kaabah punya seronok. Alhamdulillah. Lihat saja Kaabah, dia ada doa dia. Jadi saya akan baca doa, so Datuk dengan Datin nanti akan aminkan saja. Kurniakanlah pandangan yang baik kepada kami ini ya Allah, dapat melihat Baitullahil Haram ini ya Allah. Dapatkanlah kami sampai ke sini setiap tahun ya Allah. Kurniakanlah kami umrah yang makbul, kurniakanlah kami umrah yang mabrur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Aman tahu tak main tu Bukit Abu Mayan? Itu bukan apa? Itu adalah Jabal Rahmah. Orang kata panggil Bukit Jodoh, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah 200 tahun dipisahkan. Main nak jodoh tak? No. Tu. Dah. Go main, go. Macam salam. Dah sekarang main. Salam dia je. Banyak syirik lama. Yang contohnya? Contohnya ada macam orang betul cakap, ya Allah tolonglah doakan saya tak jahat. Dia sebenarnya doa tu tak salah, tapi doa begini. Tadi awak dah naik Bukit Jodoh. Awak doa apa kat atas? Tak ada apa-apa. Takkan tak ada apa-apa. Wallahi, kan? Apa dia? Wallahi. Wallahi. Takkan tak ada apa-apa, kenapa awak naik? Sebab for fun. Ini tak payah lah, tak balik Sini tak balik Sini mahal. Mahal? Tak? Mahal sangat. Boleh tak? Lain kali boleh? Boleh ya? Okey. Nanti kita beli lagi, okey? Apa pula tu? dah ada kah? Sekarang kita berada dekat, apa nama kedai itu? Dia shopping macam supermarket kecil lah dekat sini. Kau tengok ni, ya Allah, anak siapa ni? Kau tengok, dia tak mandi, cukup package. Dah. Ada sushi. Leman kah? Nak mana? Nak ini ke ini? Satu je, only one. Okey, ni kau dah main ni, kau tukar yang ni pula. Padahal kau gula-gula kat jalan tadi dah. Car. Ni warna apa? Blue. Sekarang ni berapa hari boleh tahan? Tak cabar awak? 2 bulan. Are you sure? Tak Okay. 2 bulan Kalau besok hilang, kau siap kau. Hari ni habis RM150. Kita bersudi. Ya. Ni Mbak Im nak pergi dekat Masjid Al-Haram. Mbak Im nak buat doa untuk keluarga Mbak Im dan kawan-kawan dan rakan-rakan dan cikgu Mbak Im. Situasi sekarang banyak sangat orang sebab hari ni kan budak-budak Saudi diorang tengah cuti 2 bulan. So sangat ramai orang. Mbak Im dekat depan pintu King Abdul Aziz, tapi Mbak Im tak boleh masuk sebab Mbak Im tak pakai ihram. So Mbak Im nak doa dekat depan dia je. Okay, kalau korang tengok dekat situ boleh nampak Kaabah, tapi sekarang ni terlalu ramai orang, so kita elak-elak sebab banyak sangat orang, nanti kita takut terpijak. Maafkan ada saudara Mbak Im dan adik-adik Mbak Im, abang Mbak Im. Ya Allah, tolonglah bantu cikgu-cikgu Mbak Im dan Mbak Im punya kawan-kawan. Ya Allah, doakanlah Mbak Im punya family menjaga lagi successful. Ya Allah, doakanlah customer-customer yang support ayah saya punya produk lebih sihat. Amin ya rabbal alamin. Tahu tu, ini adalah clock tower
Kau nak tengoklah lautan manusia-manusia kat sini. Sangat ramai orang. Subhanallah. Okay. Memang ramai orang nak buat tawaf dan pergi ke umrah. Bukan senang nak pergi umrah. So, siapa yang ada rezeki boleh pergilah. Tu. Halal. Sedekah. Satu. Halal. Okey, halal lah. Dapat kopiah RM1 pun.